Hari ni nak try ride off-road geli-geli dengan kawan. Nak pergi Panther Waterfall. Lepas tu nak jalan-jalan lah. Dia cakap ada 4 waterfall. Kita tengok lah kalau sempat 4 waterfall. Okay, let's go. Jalan macam ni seronok lah, straight je kan. Tapi kalau buat bukit memang sabar je lah. 40 km je boleh tekan. Memang slow lah. Waktu ni memang ada naik bukit dan masa tu ada lori. Saya memang tak dapat nak potong dia. Jadi makan asap lah. Makan asap tak pun muka pun memang gelap lah. Nasib baiklah saya pun di side pohon dia. Dia pun bagi laluan. Terima kasihlah lori. Awak tolonglah servis lori anda Apa nama dia? Okey, kita dah sampai. Tepi jalan saja. Okey, dah nampak tinggi juga Dia kebun durian. Oh, durian. So, dia private land. Kalau mau masuk, kena masuk dari tepi sana, buat satu loop besar untuk turun. But kebun durian punya itu sungai won't be very nice lah. Tinggi, bagai pokok blok lah. Ada lagi lah atas tu kan? Kan atas tu. Yeah. Wah. Okay, cantik tak cantik? Turun banyak semak lah. Joshua cakap. Tapi lah tengok tepi je. Okay, sambung. Second waterfall. Next is Panther lah. No. Belum sampai lagi Panther. Kampung Cena tu. Okay, boleh. Let's go. Kampung Cena pun belum. Okay. off-roadnya. Okay guys, geli-geli. Kalau nak pergi sini memang
susah lah kalau tak biasa pergi kan, sebab banyak simpang ke kebun lah, ke rumah orang asli lah. Okay, yang ni kawasan orang asli tau. Saya tak nak expose exactly sebab saya suka privacy. Saya tak nak tempat ni viral. Minta maaf lah sangat-sangat. Siapa nak join saya ride, InsyaAllah saya bawa kat sini. Okay, kalau kereta pun 4-way drive lah, boleh masuk. Nak hiking memang jauh lah tak berbaloi lah kan, pergi setakat Jeram je. Kalau air terjun macam Rata Kijang tu mungkin orang akan suka lah, tapi jauh nak hiking daripada starting pintu besar. Jadi korang enjoy je lah video ya. Kita park dekat kawasan lapang dan turun sikit ke Jeram. Okay, kita parking kat atas, kita jalan sikit. Kat sini ada campsite. Dan nampak belakang Jeram Panther. Alamak, seram pula nak sebut Panther-Panther ni. Jangan dia main dah. Okay, jom closer look. Yeay, sampai dah. Wow, tak ada orang guys. Korang nak camping kat situ. Kita sini wall camping. Selalunya ada orang kat sini, cuma betul sebab kita datang pagi kan. Ada juga tersempat dengan orang asli kat sini. Kita tegur-tegur lah kan. Kampung kejar masa, nak kejar ada waterfall, jadi sekadar celup-celup sekejap je. Kawan pun tak mandi sebab dia dah biasa pergi sini kan. Saya je lah excited sikit, sejukkan diri sikit dan terus gerak ke next waterfall. Wow, ada apa lagi? Waterfall. Nanti memang jauh lah, rasa macam misal pula. Sebab dah start panas kan. Okay, kita cendol dulu. Minum cendol dulu sebelum ke Jeram Woodcourt. Yeay, laksa. Cucuk udang.
waterfall ini bukanlah rahsia. Anda semua boleh Google dan bawa lah satu kampung, family semua beriadah di sini. Katanya daripada Joshua lah, dia cakap tempat ni baru buka sebab dah lama tutup kerana tempat ni affected dengan flood. Jadi memang nampak tau sepanjang jalan ke main waterfall ada banyak batu-batu tepi tu, ada kesan-kesan pasir. Ramai juga. Air dia pun sebenarnya kurang jernih. Mungkin ke atas tu kan ada lagi Dia nampak lah, dia jauh. semak-semak lah daripada kesan Terjunnya. kepala air. Jadi kat bawah pun sama lah affected. So korang pergi sebelum tahun depan sebab tahun depan dah kena bayaran. Bawa lah. Bye. Dia tinjau pada batang. Ah? Dia tinjau pada batang tu kan. Oh ya ke? Oh ada monyet lah. Orang lain. Oh, orang lain. Siapa? Tak apa. Tak apa. Orang lain meriahkan video. Maksud dia orang tu kot. Hoi. Cantik. Pak. Oh, baru buka balik. Okey. Memang ni cuci mata cukup lah dulu. Kita dah biasa tempat tu. Fresh start punya rosak dia saya di pokok jatuh. Infrastruktur semua baru punya. Kita tengok kesan sungai dulu banyak pasir. Ya, nampak macam pasir-pasir, bekas pasir ada lagi. Ya. So baru buka. Tapi dah 2 months dulu lah. Baru buka. Betul, isi dah air dulu banyak bersih punya. Tak ada ni macam ni. Ni macam kuning-kuning lah air dia. Yes, because atas masih sangat berpasir. Ya. No wonder. Takes a long time to become clear. Understand? Kena banyak sikit. Pergi lebar atas. Cantik Atas ni best sikit lah, tak ada orang. More privacy. Ni kat bawah. Ni bawah Pergi sini kena hati-hati sikit lah. Batu kan. Batu licin, tajam. Was your children kalau bawa ke budak. Oh, tapi dia memang best. Cantik. Wah. Ada seorang kat atas. Orang tu kat bawah. Yeay, dapat juga tapau waterfall ketiga. Seterusnya waterfall yang keempat ini dan memang kena warning lah. Warning supaya rasakan. Jadi saya tunjuk sikit sajalah. Tak naklah nanti korang tahu dan orang komen. Kalau korang komen pun korang senyap-senyap lah sebab memang dah ada start sampah-sampah dah kat sini. Habis lah kalau viral. Kita tak boleh unviralkan dia. Jadi kita buatlah rasa-rasa alam ni antara kita saja. Thank you kepada Joshua, Godfather of Waterfall ataupun Apek Handsome. Terima kasih sebab bawa saya jalan-jalan dengan my PG1. Hopefully PG1 ada more adventure to come.